Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Minggu ni gila ke kita majmuk dah. Sebab kita buti baru ni kita tafsir. Tak silapnya duk di muka 25. Kitab fiqh, kitab majmu', majmu' usalasi rasail. Nah, di muka 25, iaitu di tengah-tengah tu. Kalau nak bila baris gak, baris yang ke-12, 13 pada kata dan bermula segala binatang itu suci. Ada situ. Kerana dalam bahagian kitab yang kedua ni semua dia kare duk bercara kena dengan najis. Segala najis. Lepas tu cara menghilangkan najis. Boleh kita kenal dah. Mari kita tengok. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan bermula segala binatang itu suci, melainkan babi dan anjing. Dan jika diberanak oleh keduanya dengan binatang yang suci sekalipun najis jua. Jadi sebelum daripada ni dia duk menyatakan diri najis. Banyaklah tu dah. Daripada tahi dan juga air kecing dan juga darah dan barang sebagainya. Kemudian di sini dia nak menyatakan diri binatang. Nah, binatang. Binatang hidup lah. Diri binatang tu. Binatang mana gatik hak dikatakan cuci, juga hak mana gatik tu najis. Diri binatang tu ketika dia hidup. Tengok dikata dia dan bermula. Itu orang panggil mubtada tu, isyarat bermula tu. Dan bermula segala binatang itu, binatang tu
semua binatang lah lain daripada manusia tu panggil binatang. Bahkan manusia tu panggil binatang juga. Ya asalnya daripada Arab no hayawan. Hayawan, apa hayawan? Yang bernyawa. Ma fihi ruhun, bagi yang ada padanya ruh, orang panggil hayawan, panggil panggil yang menyawa. Tapi kita buh makna binatang dah. Asalnya hayawan yang menyawa. Gak kita manusia pun panggil yang menyawa. Binatang pun panggil nyawa. Tu dia nah. Cumanya beza dengan kita manusia ni ya ada akal. Orang panggil hayawanun natiq, hayawan yang menyawa, yang boleh bertutur, yang boleh berkecek. Adapun hak pesin yang menyawa, yang tak boleh nak bertutur tu orang panggil bahimah, ataupun dengan rupa jamak panggil bahaim. Bahasa kita panggil binatang. Tu baru panggil binatang. Tu dia. Adapun hayawan tu yang menyawa, daripada hayyun yang hidup, yang menyawa. Maka kita manusia ni panggil yang menyawa dah itu. Panggil yang menyawa. Bezanya yang boleh bertutur. Adapun binatang tak boleh nak bertutur. Jadi segala binatang itu, semua binatang tu suci. Suci binatang semuanya weh. Lepas tu dia mari istisna, nak buat keluar daripada suci. Bila kata umum telajak, seolah-olah kata ditanya kata gak semua binatang kan hak kata suci tu semua. Kata dia melainkan babi dan anjing. Malaikat babi dan anjing. Hak ni diri dia tu najis dah. Ya nak sini ya. Bila kata suci dia kita nak pakai semasa kita duduk semaya. Ketika kita semaya ketika kita semaya, kucing mai duduk atas riba kita. Tu nak situ tu. Mai duk mengakak kita duk baca tahiyatnya, mari duduk atas riba kita. Lagu mana nak kira? Cicak mai duk hinggap atas belakang kita ketika kita duduk semaya. Lalak, nyamuk, kabur, belalai, katakanlah mari duk hinggap di atas kita ni ketika kita semaya. Apa nak kata? Jawabnya tak apa. Tapi syarat kena hidup lah. Belalai hidup, lipah pun hidup, nyamuk pun hidup. Nak hidup. Kalau hak mapuh dak, tu kau kira semula tu. Kira hak cuci, kira hak hidup dulu. Adapun kalau babi dan juga anjing tak boleh. Kalau kita berhubung dengan dia, contohnya dia ikat tali, dia ikat tali ditekak anjing dak, dia perah anjing masalah dah. Dia perah anjing untuk buat jaga kebun, tetapi kena pandai jagalah. Tapi golek orang kita ni dia tak perah anjing, dia payah susah nak jaga kerana dia murah lauz. Najis yang berat dia tu. Berasa kita susah, padahal basuh sama ya. Kita dah basuh sok mudah dah itu kan. Cumanya tambah jadi 7 kali, termasuk dalam 7 tu air tanah sekali, cukup sekatu ya. Tak ada payah apa kali. Jadi takdir kata dia perah ni, hanya heraklah ya hajar molek. Lepas tu dia takut lari ketika dia duduk semaya, dia pegang tali dia ikat dia hening tu. Rupa lagu tu tak boleh. Orang panggil duk menanggung najis. Sebab apa? Sebab binatang hening dan juga babi saat ni diri dia tu najis dah. Adapun lain daripada dua ni tak ada apa, asal ke hidup je. Asal ke hidup. Kita duduk semaya, kucing mai duduk atas riba kita, tak ada duk apa. Kita duduk semaya, burung mai duk hinggap atas kepala, hiya mai duk hinggap atas bahu, tak ada masalah langsung. Boleh. Tak batas semaya weh. Bukan kata jadi rusak punah dak semaya. Tak ada masalah. Jadi hak najisnya babi dan juga anjing. Dan jika diberanak oleh keduanya, yakni anjing dan babi dan anjing, yakni oleh salah satu daripada keduanya tu diberanak,
dengan binatang yang suci sekalipun apa dia? Najis juga. Maksud gana sini. Jadi orang panggil jadi barah. Barah dengan binatang cuci, kita kata anjing ke. Nak kata babi tu je payah juga anjing. Nyeduk bergaul dengan kambing lah weh. Patutnya berjatah dua tu. Masalah tak ada kira lah. Nya berjatah dua tu weh. Anjing dengan kambing saat ni tu. Sama ada balik kambing jatah anjing tu anjing tino ataupun balik kambing tu tino anjing jatah. Nya berjatah dua tu be anak. Anak tu lagu mana? Anak anjing panggil. Walaupun rupa kambing sekalipun, orang panggil barang yang beranak di antara keduanya. Najis supaya ni dah. Tu murak dia kata dia sini. Nah, orang panggil barang yang beranakkan di antara keduanya najis juga. Najis mughalaq ni. Walaupun tahu rupa kambing sekalipun. Itulah dia dah. Ingat lagi? Kalau duk bergaul kadang-kadang kambing dengan anjing tu gak takut ni berjatuh dengan anjing tu gak jadi najis, nak makan apa tak boleh, najis pun najis berat, najis mughalladh. Itulah di antaranya. Tu dia katanya, dan jika adalah ia. Nah, ia gapo sat ni? Ia orang panggil apa nama ni? Barang yang diberanak oleh keduanya dengan binatang yang suci ni. Masalah tak? Dan jika adalah kedua adalah ia, kita nak tak mana ni? Kita tak pada kata barang yang diberanak oleh keduanya dengan binatang yang suci itu seperti rupa anak Adam. Buat masalah. Sekira kalau dia jadi rupa tu baik rupa orang masalah. Beranak tu baik rupa orang. Lagu mana weh? Ni ya apa nama ni, bukan nak royah dak ni. Ana wa masalah suku pula ni. Dia katanya maka dan jika adalah ia. Ia gapo? Ia barang yang diperanakkan di antara kedua, di antara babi ataupun anjing saat ni tu dengan binatang yang suci itu seperti rupa anak Adam. Kalau ya serupa anak Adam tu baik mari serupa manusia. Jawabnya maka iaitu suci pada Syekh Ramli. Suci pula. Pelak weh. Nya beranak tu baik, nya boleh jadi belaka tu hai kuasa dah itu. Tapi hukum untuk mereka dia buat masalah dulu lagi dah. Cuba kita tengok masalah-masalah tak berlaku lagi pada zaman dulu lah ni kuduk timbul. Kena dah ulama buat masalah lama dah. Benda tak berlaku lagi dia buat jika begitu jadi begini. Kalau begini jadi lagu ni pula. Dan jalan ni dia buat boleh jadi mungkin boleh jadi sikit lagi timbul berkali. Apa nama ni anjing dengan kambingnya bergalah, beranak tu baik rupa manusia. Allah. Hukum nak katakan weh. Tu bagai-bagai tak seka-seka, bagai kita tak telitah tadi tu. Tapi Allah Taala kuasa saya situ. Tak ada telitah. Supaya orang zaman dulu Orang zaman dulu tak ada timbul radio, tak ada timbul TV dah, terotak televisi ke apa tu tak ada telitah di otak dia. Sebab tu bapaknya berlaku tu zaman dulu bunyi dia kata dak. Kok mana suara bunyi kok gorong-gorong kayu. Ya tek zaman dulu dia buat dengan batai kayu. Tak dia buat podi dengan kayu, lepas tu bubuh dengan lapung speaker apa tu kan. Pelak macam orang tengok lek belakang tak ada orang tapi tu baik suara. Jadi pelat. Padahal benda ni jak dulu lagi dah. Dah itu Tengok tu Hawa dengan tu ada berkecek. Atas tengah duduk di India, ada di Jeddah sore, India sore. Bawa berkecek siapa suruh padahal jauh tu. Beratus kilo lah. Tapi nya siapa suruh. Tengok. Ni tubik suara saja dalam kotak kayu Tuai tak ada, hanya pelat. Duk tak lama timbul gambar pula dah, gambar putih-putih dia. Nya pelat pula dah situ. Nampak tuai tak ada duduk sini. Tengoknya pelat. Lepas ni mungkin boleh jadi sikit lagi. Tara timur buruk putih dengan orang putih tu nya huruf bewa dah. Nak itu kan? Dia benda pelat sekarang nya hurung lah weh. Apa tak ada orang nak gamak.
Tengok zaman timur buruk putih tu ke. Allah nya berjujuknya kita tengok. Nya pelak. Orang putih. Macam-macam lah. Tu semua tu orang panggil kekuasaan Allah Ta'ala tu boleh kita ingat situ. Tengok di sini nya buat rupa seolah sekiranya kalau tubik anak di antara binatang yang cuci. Kita kata di antara anjing ke babi ke dengan binatang yang cuci, lembu ke kambing ke, kita kata kambing dah, kita kata dia halus sikit. Tubik rupa manusia. Hukum lagu mana diri tubuh dia tu? Pada sisi Syekh Ramli dia kata suci. Dia kata suci tu. Nah. Dan najis yang dimaaf. Piye pada Syekh Ibni Hajar. Demo ni tikai bayar semua ni Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Tikai bayar semua. Ni kok ni ya kok ni. Tak serupa semua. Tapi tak serupa di segi ijtihad. Semua betul kedua. Karena Nabi sudah aku. Mereka ulama ni yang mujtahid. Tapi yang mujtahid fatwa. Dia tak siapa mujtahid mutlak. Ijtihad dia waktu buat hukum daripada kaedah imam-imam. Kaedah Imam Syafi'i mari panggil tua hukum. Tengok Syekh Ramli dengan Ibn Hajar ni. Ibn Hajar kata suci. Apa nama ni? Syekh Ramli kata suci. Syekh Ibn Hajar kata najis tapi dimaaf kata dia. Najis tapi tak apa. Tak kalau gitu. Siapa tanggung ni dia kata weh. Maka harus baginya. Bagi anak yang antara anjing atau babi dengan binatang yang suci sana itu hak rupa anak ada dia boleh berkecek lah, boleh berkecek, mengaji, pandang, alim. Harus baginya jadi imam sembahyang. Yaknya larak siapa ketemu ya hak sengerti nak situ nya lagu mana nak jadi imam tu. Kalau najis tak boleh jadi. Ni tak apa, suci dia. Allah, Masya Allah. Dah tengok weh. Kita nak rupa sikit lagu ni. Misalnya kata takdir kata seorang manusia, contohnya perempuan ke gib zina dengan binatang, wal'iyadzabillah lah. Kita kata ke dah zina dengan anjing dah katanya dia beranak. Tu boleh jadi dah. Tu baiklah anak orang. Lepas tu anak dia lagu mana tu? Anak anjing tu. Lepas lagu mana? Di antara binatang suci. Yang suci dengan yang najis tu. Kata dia nya di sisi Syekh Ramli tak apa suci. Di sisi Syekh Ibn Hajar kata hai najis tapi dimaaf. Pendek kata dua-dua tak apa berlaku. Cuma khilaf di antara asal najis kata najis. Syekh Ramli kata tak najis. Ibn Hajar kata najis tapi dimaaf kata. Dah kalau gitu, kalau dia mengaji pandai bergapo gitu gini, siapa tahap dia alaina boleh jadi imam semaya, kita boleh ikut dia. Masalah. Tu gitu dah. Tu hukum buat siap taruh dah tu. Boleh jadi imam semaya dan masuk ke dalam masjid, boleh masuk dalam masjid. Kerana dalam masjid benda najis tak boleh ada. Kita tengok wajib kita kena buat lalu dah. Dalam masjid boleh masuk. Dan menyentuh akan dia. Akan hak rupa anak ada saat ni tu. Menyentuh serta basah. Apa kait dengan serta basah? Kerana kalau kering sama kering tak apa. Taik cicak kering. Masalah tak. Tangan kita kering, tak ada lemak, tak ada peluh pada. Ada tahan masjid kita pegang tangan betul-betul ni. Dia kering kotak ke aku dah. Pegang tahu. Tak apa. Tak ada kena ada basuh mari semaya. Dia kering sama kering. Tambahnya basah mana-mana ataupun basah kedua. Tangan kita peluh ni lagi jamuh najis. Tu. Sebab tu tak latar masjid gapo kali yang najis kita tak basuh, misalnya kita air kecil kucing. Air kecil kucing atas mozaik lama-lama dia kering. Tak ada kering, tak ada basuh. Dalam rumah kita dalam masjid ke, lepas tu kaki kita basah. Kita berjalan tak pakai selipar, pergi ijak di situ tu jadi najis lalu dah. Walaupun kaki kita cuci. Tu jagalah tu. Sebab najis kena jaga amat-amat sikit dalam rumah kita tu. Kita orang tua ni boleh jaga lagi ni budak-budak ni. Kadang-kadang kita makna. Budak tak pandai cuma cuci lagi tu dah halak basuh kecing, basuh berak sendiri dah. Budak 3 4 tahun 4 5 tahun tu tak pandai lagi tak kira. 4 tahun tu tak tahu cuma cuci.
tu gaknya berjalan tu gak habis kata apa kita tak mana apa kita nak semaya. Tu tak pakai selipar pula dah. Ingat masalah najis kalau kering sama kering tak apa. Nah, tambahnya kalau basah dengan kering ataupun basah sama basah. Kalau gitu dia saat ni. Hak beranak saat ni tu daripada anak daripada anjing babi lah kita kata dah. Beranak mari dia cuci. Cuci. Dia setuh kita bersalah dengan dia pun tak ada apa. Balik kita basah, balik dia basah pun tak ada masalah. Dan tiada mutanajih ia hak rupa anak ada saat ni lah. Akan suatu orang kita tepuh dia pun tak ada jadi najis dak. Mana kata tak ada apa. Kihnya rupa tubik rupa anak ada. Itulah dia. Nah, rupa anak ada tubik rupa tu. Allah nak tengok ulama nya buat hukum tubik mari cedek untuk kita ni khijah dia. Nah, khijah dia ni. Baik, kemudian kata dia, dan suci anjing ahlil kahfi. Anjing ahlil kahfi. Gapo ahlil kahfi? Ahli gua. Nak kita duk baca dalam Quran tu suratul kahf. Surah kahfi hak tengah sekali ni. Anjing. Dia waliullah tu sebenarnya nyepak apa nama ni? Beberapa orang ya. Waliullah ni orang ya sebenarnya. Nah, lepas tu jumpa dengan gemala kambing seorang. Lepas tu ada anjing seekor. Turut mari nak bawa agama yang sebenar. Kerana agama pada masa tu agama apa nama ni raja yang mengaku kata jadi Tuhan. Apa kawan ni dihidayah oleh Allah Taala seketengah gemala kambing bergapo tu. Jadi tak nampaklah agama Tuhan dengan raja tu bawa satu dia sipel lari padahal demon ni hak tertujuh orang ni orang tu puak-puak duk jaga raja tu kita kata gak pesing meteri lah tapi dapat hidayah daripada Allah Taala keluar lari tu baik lari jumpa dengan orang duk mengira kambing orang mengira kambing pun nak turut pergi atik ada laki cerita dia tu dalam kitab ni hak yang ketiga tu dia cara ashabul kahfi cerita ashabul kahfi hak bahagian yang ketiga. Nah. Jadi sekor anjing tu nama gapo dia tahu dah nama anjing. Anjing ni dia kata di sini dan masuk ia anjing ahlil kahfi ni ke dalam syurga, masuk syurga. Nama gapo Apa jawab nama gapo? Kitmir deh. Kata setengahnya nama Kitmir. Nama anjing ashabul kahfi tu. Yang masuk syurga benate yang masuk syurga setengah daripadanya iaitu anjing ashabul kahfi. Dia nanti tunggu pintu gua. Tunggu pintu gua. Nah, raja mari tak ada kena uak. Dia tahu dah kata buat tu duduk dalam gua. Itu biar itu buat duduk dalam gua. Nyomik mai katuk pintu gua sekira tak boleh nak tubik lah. Tak boleh nak tubik dalam gua tu. 7 orang duduk dalam tu. 300 tahun tidur dalam tu. Nah, tapi dia tu sukanya Allah sehari semalam tak je tidur. Tengok kekuasaan Allah Taala. Jadi anjing ni cuci. Cuci. Baik. Dan najis air susu, baca susu tu nama duk baca air sus, tak bahaya sampai bila. Dan najis air susu daripada binatang yang tiada dimakan orang akan dagingnya daging binatang. Nah, air susu dia najis. Kita kira gini. Ya kalau air mani lain daripada air mani binatang anjing babi cuci. Adapun air susu ya tengok ibu. Kalau binatang tak boleh nak makan susu pun najis. Ibu tak boleh makan susu najis. Nah, dia tak serupa dengan air mani tu, dia cuci. Bila kata cuci air mani, sebab tu kalau pasal jenis bertelur, boleh kita makan telur. Telur ibu tak boleh makan, tapi telur boleh. Telur berjewok. Tu. Telur bewok mana tu? Telur kura, telur piung boleh belaka tu.
Sekiranya kalau tidak bahaya. Nah, telur cicak. Tapi orang tak akal tak. Misalnya kalau tak bahaya tak apa. Kalau tak bahaya. Malaikat bahaya jadi kok tu kok ni tak boleh harai buku tu telur ular. Harai buku tu. Itulah di antaranya nah. Tapi khenggo panggil telur khenggo dah. Hak sunnah khenggo. Telur khenggo dah. Tapi khenggo je jadi ibu di telur dah. Jadi ibu di telur dah habaq tu apa gitu juga telur madu. Malaikat masuk jadi telur semua tidak apa. Orang kita tak akal dah, orang demo akal. Akal kalau ingat ibu-ibu lalu dah. Telur khenggo tu. Tengoklah. Tu dia. Air susu tak boleh. Biasanya bui susu ni, ada susu ni. Ya misal di sini seperti air susu kucing. Baca kucing dah. Air susu kucing. Dan harimau, air susu harimau, susu rimau. Ingat susu apa ni kucing ada anak tu kan? Kita duduk semaya, duduk pakai kano, kita orang betina, habis wahai kucing tegak. Lepas tu anak dia duduk isap pek. Ada lagi susu gapo di mulut dia gapo kita pergi jamuh. Tak basuh pakai semaya dengan hati gitu, tak sah lah semaya kita tu. Anak di susu dia tu. Diri kucing tu tak apa cuci. Jadi hidup lagi kalau dia ada susu dia tu baik. Kita tepuh susu dia tu. Tu najis. Susu harimau dan hemar, susu hemar. Ya hemar ya keldai. Hemar, keldai. Tak boleh makan kat dia ni. Hemar kapung. Yang lain pada hemar wahsy lain tu. Dan lainnya. Kiaskanlah orang panggil binatang tak halal dimakan. Susu beruk, susu keruk, lagilah. Habis tak halal dia makan daging ibu dia tu, tak boleh. Ada pun susu kuda, susu lembu, susu apa lagi tak apa. Tu halal dia makan. Halal dia makan susu kambing. Kena baju kena apa tak ada masalah sebab ia suci. Nampak? Itulah dia. Dan kata Syekh Istakhri. Dulu kita ayat dah nama Istakhri ni nama dia Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Ahmad. Al-Istakhri. Dia katakan dengan suci air susu hemar. Ulama duk khilaf sikit buku hemar ni. Kerana ya hemar ni ya haram makan daging. Tak boleh makan daging. Cumanya ulama duk khilaf betul ni dia kata nakal dia kata dan kata Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Sa'labah ni seorang sahabat Nabi juga ni. Abu Sa'labah Al-Khushani nama dia ulama duk khilaf banyak. Nama dia sendiri dan juga nama ayah dia ulama duk khilaf. Kita ambil jadilah hak masyhur sikit iaitu namanya Jarsum. Jarsum bin Nasir tu nama dia. Kunyah dia Abu Sa'labah. Baka dia Al-Khushani. Dia katakan radhiyallahu anhu dan kata Abu Sa'labah Al-Khushani dia katanya tiada sampai kepada kami ni para sahabat lah daripada segala susu hemar tiada sampai bagi sampai oleh suatu hanya ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memakan daging hemar jua. Jadi rupa-rupa Abu Sa'labah ni yang nak balik kata susu hemar ni pun suci. Tidak najis lah. Maknanya ulama duk khilaf juga sikit tu. Tetes susu hemar ni suci ke tidak? Ya hemar lah kita buat kerja, buat muak air, muak barang. Jangan siapa dia orang pekuk mata dia kok itu. Sebab kalau dia tengok barang letak belakang dia kat terkejut nak kita tak boleh. Sebab dia pekuk itu. Buat arak je Fairah Hemah. Gagah. Lebih pada ibu lagi. Ibu dia terhalu tapi orang susung barang tu ke Allah.
Suruh duduk, letak baris, suruh naik senang-senang tu. Tuhan beri kekuatan kepada binatang hemah dia. Tapi tak boleh makan daging. Tak boleh makan daging. Itulah dia. Baik. Itulah binatang dan juga susu dia. Tak boleh kalau daripada binatang yang tidak dihalalkan makan daging. Adapun kalau binatang yang halal makan daging, tak ada tak ada kena proses. Kalau boleh pergi isak di abing susu dia lalu lah, kita tak ada masalah. Boleh je. Supaya susu manusia ni je lah deh. Itulah. Baik. Tapi kita ni kawan anak ni, kalau boleh anak kita pisah wi susu mak dulu lah. Jangan ada wi susu ke Tuhan buat siap-siap dah. Pelak juga orang kita ni, Tuhan buat molek-molek dah ni kepada kita ni. Allah, duk cari susu lain lagi. Nak cari susu kambing lah. Susu kambing, susu lembu ni ada vitamin ada nak gitu. Tak ada kira Tuhan buat siap-siap cukup 2 tahun nak Tuhan taruh di dada orang betina tu. Tu dah buat susu di dada orang betina tu untuk anak. Tu vitamin lebih kurang dah tu. Tapi lah ni kalau dari segi doktor bomo gapo tu dia suruh beri ada. Dia kata paling-paling kurang wiska dan ne boleh, kalau dulu tak mampu. Ni nak ayat kata hikmat Allah Taala ni gak dia buat cukup-cukup. Tu hawi siap dah ni tu hawi susu buat susu makan susu hak manusia kita ki cari susu menate. Tu dah nak debat kata. Lah tak boleh lah, takut lanjut mambo nak depa hari sangat takut lanjutnya. Dia tua esok kecut buruknya lanjut habis lah weh. Nya bimbel tu lah. Lepas tu kita hajar-hajawi weh. Wi susu mak dia tu. Tu hawak siap dah cukup 2 tahun. Baik. Susu manusia, susu binatang suci belaka dah tu. Kemudian kata dia, dan bermula sekalian bangkai itu. Kecek bangkai pula. Kecek bangkai. Tadi kecek binatang yang lain tu. Ingat dah, bila sebut kata bangkai, Arab panggil maitah. Bangkai ni binatang mapuh, binatang hak mati. Hak mati. Kalau binatang halal dimakan, mati dengan tidak semula. Kalau binatang tak halal dimakan, tak kira lah mulai tak semula, tak kira dah betul tu. Misalnya kata kalau kambing mapuh dengan tak semula panggil bangkai. Semua bangkai. Ikan panggil bangkai, belalai panggil bangkai hak mapuh tu. Hak hidup tak panggil bangkai. Bangkai ni bahasa lurah kampung kita panggil bakai. Jelah tu. Panggil bakai. Tu bangkai. Orang panggil binatang mapuh, binatang mati dengan tidak semula pada syarak. Kalau binatang yang halal dimakan. Kalau binatang yang tak halal dimakan, binatang yang mati, yang mapuh dia panggil. Dia kata, dan bermula sekalian bangkai itu najis. Semua bangkai itu najis dengan sekalian suku-sukunya, suku-suku bangkai tadi najis belaka. Apa suku-suku, juzuk-juzuk dia tu jadi bangkai belaka. Kita kata kucing. Kucing. Juzuk dia bulu. Bulu najis. Bahkan bulu ni ketika dia hidup, tak hidup, ke dia hidup mati sekali pun dia najis mata dah. Nak ayat kata suku-suku dia tu jadi najis. Dan jika daripada binatang yang tiada baginya bagi binatang darah. Kita terkedih sikit. Yang tiada baginya bagi binatang tu darah, yakni darah mengalir. Walaupun binatang tu pesen binatang yang tak ada darah yang mengalir, binatang tu ada darah. Darah tu ada, tapi pesen ada pesen mengecik saja sepuluh cicak Ya ada darah tapi ia tak mengalir seperti kita darah orang ni dak darah lembu ke. Darah lembu, darah tikus pak kena mengalir titik tak tu darah mengalir, darah banyak maknanya.
Dan jika daripada binatang yang tiada baginya bagi binatang tu darah, yang darah mengalir sekalipun najis juga. Ni sepik sikit ni. Kalau gitu gak sumuk mapuh. Nah. Kabur mapuh najis belaka. Nah, kita semaya sumuk duduk dalam kocek tak boleh. Ibu-ibu kita kata katu mana tu mapuh le kocek tak boleh. Masa hidup tak apa. Masa mapuh le kocek. Kena. Ya nak pergi ke umum balua pula kau nu. Ya kena jagalah tu umum balua ya gigi kau nu pula lah. Dia umum bala tu di tapi syarat. Ada syarat dia lah. Ni di atas kaum jumhur ulama kata bangkai yang mapuh walaupun daripada binatang yang tidak ada darah mengalir sekalipun najis juga. Ni jadi asas sepik sikit kita ni dah. Betul ni. Tapi ada setengah ulama iaitu Syekh Qafal. Syekh Qafal dia kata tak apa. Tak apa dah lah. Syekh Qafal dia kata kalau binatang hak tak ada darah mengalir, darah ada tapi tak mengalir, supaya sumuk, kabur, kabur gapo semua sekali lipah apa tu, kalau dia jadi bangkai tak apa, dimaaf lah dia kata. Dimaaf. Tengok sikit lagi berkali dia ada sebut sikit lagi tu. Ni nak kira kata bangkai pokatu ya misal gapo di sini seperti lipan, kita panggil lipai cedung tu lah. Cedung tu darah tak ada lah kira dia tu, tak ada mengalir, darah mengecik gitu ya. Dan semut dan sumuk, sumuk dah. Dan masuk di dalam kata bangkai itu sembelihan kafir, orang kafir semula dia lah juga panggil bangkai. Lembu asal binatang suci, tiba-tiba orang kafir semula jadi bangkai. Dan orang yang di dalam ihram, orang dalam ihram dia tak nak semula tak boleh tu. Pada segala binatang yang haram memburu atasnya jua. Ya dalam orang dalam ihram haji, ihram ni, ya ada orang panggil perkara yang ditegah semasa dia ihram tu, setengah daripadanya bu binatang, tapi binatang-binatang yang tertentu. Ya ada binatang yang boleh bu tak apa tu, binatang tertentu. Tiba-tiba jadi semula binatang yang dilarang berburu, maka binatang tu panggil bangkai juga. Panggil bangkai juga, tak boleh makan lah. Bersalahan pada binatang-binatang yang jinak, ya misalnya seperti kambing dan lembu. Kambing dan lembu tak apa ya semula. Semula bayar tu bayar ni ke. Tak apa. Ni binatang-binatang liar tak boleh, binatang bu. Nak hambak pelanduk. Contoh dah. Tu dia. Jadi bangkai juga. Orang dalam ihram haji. Dalam ihram haji nak buat tak boleh. Dia juga semula orang kafir, ya semula nak kena syarat, nak semula dia kena orang Islam. Orang Islam. Baik. Jadi semua tu najis tu. Najis. Dan jadi bangkai dengan sabak disembelih dengan kuku. Jadi kalau kita mengaji bab semula, ya nak kena benda tajam, benda yang tajam. Lagi pula yang lain daripada kuku dan juga tulang, lain daripada hak tu. Kalau daripada hak tu tak boleh. Sebab tu di sini kalaulah orang tu ya kuku tajam, dia cekis. Kuku dia tajam, cekis pah dia tekak macam darah. Boleh tak weh? Tak boleh. Ataupun kuku dia panjang, nyak sah-sah jadi pisah tajam lah anak mulai kuku. Tak boleh, jadi bangkai juga. Itu kata dia. Dan jadi bangkai dengan sebab disembelih dengan kuku dan tulang. Mulai dengan tulang, ambil tulang lembu tu kan, buat pisah. Buat pisah lepas tu semula jadi bangkai, tak boleh. Tak boleh tu. Habis. Kemudian kata dia,
dan harus dimakan akan sembelihan kafir kitabi. Kafir kitabi. Kok mana pula tak di kafir tak leh tadi? Anu kafir lain pada kitabi. Ya gini. Bila sebut kata kafir kitabi, orang panggil kafir ahli kitab. Dua, Yahudi Nasara. Orang Yahudi, orang Yiu, fak Yiu itulah. Kita dah panggil Israel tu. Fak Yiu. Orang Nasara iaitu fak Kris, sasna Kris dah panggil. Kafir, dia bukan orang Islam. Orang Yahudi panggil kafir, tapi syarat kafir ni yang tu sifat pada kata kafir. Kafir kitabi yang berpegang ia kafir kitabi dengan kitabnya, kitab kafir kitabi. Kita kait sikit lagi. Kitabnya yakni kitab yang tiada diubah. Kitab tak ada ubah. Haklah ni dia ubah dah, dia kena habis dah. Sebagaimana kita duk dalam mengaji kitab tafsir lah. Dalam kitab tafsir duk royak ke, puak-puak Yahudi duk ubah kitab Taurat. Apa ni ubah kitab? Ya, duk ubah dalam kitab Taurat dia tu ke. Apa tak lagi? Orang panggil sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat kalau dia cukup-cukup kenal Muhammad ni. Royak dengan rupa cakta, royak dengan bakar keturunan nak timur mana. Orang ni tubuh tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat, sederhana. Itu dia. Kulit nah putih merah dah itu. Rambut berpelak. Payah tukar tengok. Rambut betul. Tinggi. Tu. Nah dia tukar. Dia kena sangat. Tu sudah diubah. Jadi murak kata kafir kitab ini, kafir ia pakai kitab asal. Kitab Taurat asal, kitab apa ni Injil asal dia tu. Kalau orang Nasara ia pakai kitab Injil Nabi Isa tu. Kalau orang Yahudi ia pakai kitab Taurat Nabi Musa tu. Asalah tak ada diubah. Lah ni ubah belaka dah lah ni. Jadi kalaulah semula daripada mereka ini ya halal dimakan, boleh kita makan. Bahkan buku berkahwin boleh menikah kahwin dua orang. Dengan kafir kitabi tak ada kena masuk Islam dak kali. Kalau dia pakai kitab sah. Baik dah. Jauh mari baru wak melaikan. Tu nak istisna mana dah? Orang mengaji jauh kitab jangan kaedah. Melaikan nak istisna di atas sekali. Nah, pada kata dan bermula sekalian bangkai itu najis. Cakap tu. Najis sekalian dengan sekalian suku-sukunya. Lepas tu melainkan bangkai. Itu nak istisna sana jauh sangat tu. Nak tanda gitu. Nama tak payah ibarat. Tiba-tiba mari malaikat ni. Semua bangkai tu hak mati dah tu najis belaka. Dengan sekalian suku-sukunya, sekalian juzuk-juzuknya, melainkan bangkai anak Adam. Malaikat bangkai anak Adam yang mati dah ni tak najis dan ikan, binatang ikan, bangkai ikan yang mati tak najis. Dan belalang, belalang yang apa tak najis. Bak dia kata di sini apa malaikat tafraq bagi malaikat, maka iaitu apa, bangkai anak Adam, bangkai ikan, bangkai belalang tu suci lagi halal dimakan akan dia. Akan bangkai tadi nak halal dimakan. Lain pada manusia lah, manusia tak halal dimakan tu haram tu di bawah ya istisna tu. Jadi halal dengan bahawa yang mapuh dengan kita tidak bunuh ikan dan belalang tadi. Yang mapuh dah boleh kita makan. Ataupun kita katak mapuh, tak ada apa, boleh kita makan tak semula kali. Ikan dengan belalang ni. Masya-Allah dah. Suci tu. Maka iaitu suci lagi halal dimakan akan dia. Tu. Sama ada dibunuh akan dia, akan bangkai tadi.
Dibunuh ataupun yang mapuh dah. Nah boleh. Halal dimakan. Suci belaka ni. Manusia dak lah, manusia di bawah ya akhir ayat bentar lagi tu. Ikan biasa kita dah. Tapi belalai jarang. Mau kita ti payah tak ada orang cari. Kalau kau nu dah lagi moh. Kau menara nu. Kau pakai bung mana tu? Biar belalai kak. Nyuluh malam. Jual pacuk buat dengan daun. Boleh daun pisang, dia rebus siap-siap dah. Dia rebus siap, masak dah. Belalai hijau-hijau tu. Boleh makan weh. Kalau gitu, dia mapuh dah. Duk oleh kocek kita belalai. Mapuh dah. Kita semaya ada masalah. Baik suci. Kita makan nasi rabu. Sambal ikan tu. Beraduk di tubuh kita, di kain kita semaya. Tak ada masalah sebab suci. Ada juzuk-juzuk dia suci. Tu sama nasi rabu tu. Nah, tak ada kena budu lah. Sambal saja tu. Kena budu lah pula tu kira-kira najis betul nu pula. Jadi belalai ni jarang weh. Belalai ni. Nah. Kalau kau nak biar dia kau Allah, orang kampung menyuluh malam, menyuluh goreng jual. Nah, buat budu sambal, budu belalai. Goreng belalai nah. Kalau orang berahi kau Allahnya kunyak. Kunyak belalai dah. Nisa ya benate halal dia makan, benate pesi benate darat ia mapuh tak ada kena semula. Halal dia makan. Nisa. Tapi kalau orang bukan Islam, ikut dia tak. Hulak bulu kepik tanah. Bermuluk ria cara ria ria kabung menda tak menda nama dia Allah ni soalan kata orang yang bukan beragama Islam dia tak ada berik tak ada mula bukan berik putus dah berik tak ada mula dia tak ada mula lagi kita orang Islam menata boleh makan pula agama kata tak boleh sini berik situ ada lagi sekadar belalai boleh belalai ria tak boleh ria kabur tak boleh kabur. Madu tak boleh. Belalai tak apa. Jenis belalai asal tak ada bahaya tak ada masalah. Tengok weh. Kalau lalai perut besar gitu, lalai perut, lalai cerai. Tu dia, belalai. Tapi kita timbul mengangguk belalai itu. Makan belalai. Boleh. Tu dia, dalam agama kita boleh. Ikan tu kita maklum dah ikan dah. Kemudian kata dia, dan jika putus beberapa kerak, putus beberapa kerak atau mati, habis itu. Dan jika putus beberapa kerak, ibarat sekat tu, takmin saat ni. Sama ada dibunuh akan dia akan binatang bangkai saat ni Dan jika putus beberapa kerak, atau ni atas klik pada kata dibunuh, atau mati ia dengan sendirinya sekalipun mati sendiri. Sama ada kita bunuh belalai pecek kepala yang mati, mampu boleh makan, atau mampu sendiri boleh makan. Ataupun yang kita bunuh saat ni kita kerak heceh supaya gini orang kalau orang lek hilang gak dia bawa boleh jalan ke benar dia bawa bajak dak. Jumpa ibu pak kejut wei bajak apa wei bajak poknya taki ya gagah ikan tu polek pala lagi berak. Saya tak temu tinggal ekor. Ambil ekor lagi boleh lagi ibu dah hidup lagi tak ada masalah. Boleh. Beluk. Taki masuk tengah. Pak taki tengah pala lagi berak. Masuk dalam lubang. Tinggal boleh ikut besar gak ada besar ni ambil. Mai makan boleh. Walaupun pala dah hidup lagi boleh. Gi tesak tengok ada pula ambil pala pula balik. Boleh. Tu masalah ikan dengan belalai. Tapi kalau binatang lain daripada ni tak boleh. Duk pergi lembu banyak wasa lapar atas ekor lembu nak gerak atas ekor saja. Tak semula. Tak boleh. Gi gerak atas ekor dia mari semua orang buat wasuk. Tak boleh aku tu. Kalau binatang laut tak apa, binatang air tak apa. Tu dia. Ikan berapa ikan besar nah.
Ya kerana hak ni yang apa tak ada kena semulah dak. Tak ada kena duk semulah, tak ada kena apa dak. Cumanya ikan ni ya sunat kita semulah. Kalau ikan besar, ikan halus tak apa. Sunat kita semulah. Kalau besar boleh ikan tumai dah besar boh sunat kita semulah. Kalau ikan bujuk, ikan apa ikutlah. Asal ke besar pada adat. Sekadar besar lengan tak panggil besar lagi dah. Besar poho, besar gapo, ikan tumai, ikan ibu gapo tu. Nah, sunat kita semula. Tapi semula tak supaya semula menata darat. Ya belak semula. Dia biasa semula ikan dek. Ya sunat semula. Semula mana ikan? Nah, benda mudah ya. Duk akal semua ikan dek. Boleh ikan kalau kat air nu ikan besar-besar aja dah. Sunat semula duk hidup nak mampu dia. Kita pok kata kepala. Tak itu kan. Boleh ikan tu mai pak duk gelepap, mai usung sambap, pok kepala dah itu kan. Nah ikan keli ke apa? Ya sunat mulah di ekor. Tengok belak. Kita boleh buai besar tu. Nak semulah. Kerak ekor je tak kata kepala. Tu bertanya apa ke? Kerak ekor. Tu semulah ikan. Berkali dalam ni ada royak sikit lagi tu. Tu cara semilah ikan besar. Tengok orang retina yang molek. Boleh ikan besar, ikan keli, ikan gapo, taki ekor dulu. Jangan taki tu taki isi dia tu lah. Kerak isi dia ekor tu. Tu dia. Habis di situ. Hak besar lah, hak besar. Tapi kita tak sedap lambat, kena usung sambal, puk kepala tu apa. Habis di situ. Ingat tu boleh. Halal dimakan lagi halal dimakan akan dia melainkan. Ni nak istisna situ ni. Nak istisna pada kata halal dimakan akan dia. Nak akan pakai saat ni tu. Melainkan anak Adam, malaikat anak Adam, maka haram tu tak apa ni kita perak bagi malaikat. Maka haram dimakan akan dia, haram nak makan. Makan tak boleh, manusia ni tak boleh walaupun dia cuci tapi haram. Kenapanya? Kerana dihormati pada syarak, kerana dihormati. Ya buku hormat ni Allah syarak buat kira sungguh. Manusia ni bukan sekadar kata hidup, hatta mati dah pun suruh kita hormat. Sebab tu dia nak mandi mayat tu ya, kita kena gosok anjuk-anjuk jeduk kasar. Anjuk-anjuk dia sakit juga. Tu dia. Lalu tu tengok hormat tak hormat. Bila kata orang duduk letai batas, duduk letai jalan, kita nak lakah tak boleh. Jalan hak terbesi bukan adat orang lalu lah deh. Kita kata tepi kita duduk tidur, kita nak pergi lakah. Tak boleh. Haram. Sama ada masa hidup ataupun masa mati. Daripada sini jika mati dah tak boleh nak lakah kubur. Kubur tak ada hancur lagi tu. Kubur hancur dah tu, ulama duk kecek banyak kara lagi lah. Sebab tu kalau kita nak, kalau boleh dalam kubur ke tanah liar tu, nak kambuh, dia duk lakah pergi mari tu. Tu jaga kita jaga tu. Semasa duk dalam tu tak apalah kita kata kau payah. Nak naik gitu, nunggu tinggi tak itu Lepas tu nak nanti jaga kalau long tu hak pesi pakai long tu kena duk pegang long lagi, kena duk jijak dah tu dah. Cik boleh kalau buah tak boleh ijak, tak kena ijak, tak sedar ijak. Tak sedar lanjut ijak, boleh naik dulu. Cumanya kita pegang takut terbuka. Hak pakai liar lahat pak kita je tanah kerah pakai liar lahat itu. Tu dong. Tak apa je lepas kita duduk eno. Cuma jadinya dia nak kambuh naik tah penuh tanah tu nak sama tanah penuh tanah duk lakah gimana tu haram tu. Kena pakat tegur tu. Nak pakat tegur pakat tegur. Tapi kena pakat faham. Tak faham tak mau ngaji apa hari nak mari tegur aku dia tewah tu pula. Tu kan payahlah ni duduk. Moh nak jadi tok lebar tu. Moh orang buat lagu ni lama-lama dah habis kalau dah apa tu. Tu kita tak lagi di situ. Salah orang tegur sikap Allah, orang duk buat lama-lama jamai mana dah. Duk buat lagu ni tak ada dia tegur awak kena tak tahu. Sebab tu kita jaga nah. Duk kambuh mayat tu. Dia nak mai lakah pergi mari. Duk sebelah ni lah. Duk sebelah kau ngacak kau tak apa, duk sebelah pergi mari. Dia mari mari tu. Haram kerana dihormati panggil. Dihormati. Baik. Nah kita tengok perhabis apa di bawah tu. Dan tersebut di dalam Busral Karim, ni kitab Busral Karim.
Satu kitab Busrul Karim, kitab fiqh ni. Maka barang yang bercerai ia barang daripada anak Adam, hok cerai daripada anak Adam. Ngapa dik kita kata gak tak kira lah kuku ke rambut ke dah. Rambut kita manusia ataupun juzuk-juzuk tangan, misalnya orang kena kerak nak potong tangan. Nak potong tangan berapa tu, nak kerak tangan, kerak kaki, nyakit kecil manis masalah tak? Nyakit kanser mak ring kita kata. Lagu mana tu? Barang yang bercerai ia daripada anak Adam ataupun daripada ikan ataupun belalang, semua tu, maka iaitu barang yang bercerai itu tu suci, semua tu suci belaka. Suci. Atau lain atau daripada yang lainnya, lain daripada tiga ni, lain pada anak Adam, lain daripada ikan, lain daripada belalang, maka iaitu najis. Hak ni najis. Hak cerai daripada lain pada tiga ni najis belaka. Bulu kucing, walaupun dia duduk hidup lagi, bulu kucing berapa duduk lekat. Kalau lebih sampai 3 orang tak boleh, tak sah semaya. Sayap katu, malaikat sanilah jadi banyak. Umur balua tu di situ pula. Bulu kucing kamu mari meneneh lekat bulu. Tu dia. Sayap katu mana sayap sumuk. Tu hak biasanya sumuk sayap tu. Jalan belaka tu juzuk-juzuk. Lain daripada belalai. Sayap belalai tak apa. Ikan. Tu. Kuku manusia, rambut manusia tak ada masalah. Hak lain najis. Seperti bangkainya, bangkai yang lain daripada manusia, yang lain daripada ikan, yang lain daripada belalai tadi. Melainkan fa'rah, asalnya to marbutah tu. Fa'rah kasturi, capuk arak tu. Kadang-kadang nak baca tak boleh. Kalau arak gak fa'ratul misk, panggil gitu. Gapo fa'ratul miski? Fa'rah asalnya tikuh. Bahasa Arab tu fa'ratun tikuh. Tapi dak fa'rah ni bekah menyok kasturi. Dia gini. Hak kita duk panggil menyok kasturi tu menyok bau. Bukan menyok kasturi menyok panas di wajah mok ubat sakit perut tu. Kasturi menyok bau ia buat ambil daripada pusat Keje bila kata yo anak keje tu kan, yo pusat dia tu apa yang kantungan bekas dia tu. Ya ada kadang-kadang kita panggil wah kekuk dah. Kalau duduk di kami hak di ni panggil wah kekuk dah. Dia duduk di pusat. Tu ya darah. Ya ada bekas, ya darah. Bekas ya bulu, ya ada di pusat ya bulu. Ya bulu tu panggil fa'rah tu kerana ya upos potikuh. Berkali situ ni Arab panggil fa'rah. Fa'ratul misk. Kita tengok dalam orang pandai main telefon ke apa, kita tengok dalam kuken dah tulis bahasa Arab fa'ratul misk atau panggil tulis kasturi. Kasturi pusat kerja. Tulis bahasa Rumi. Kalau Arab fa'ratul misk ya ada ya rupa sepuang atiku. Kah. Hidup itu. Dia mau mehak tumik darah di pusat kerja tu mari proses buat minyak kasturi. Harga mahal kasturi tu. Minyak kasturi, minyak bau kasturi. Kasturi hitam, kasturi putih macam-macam. Lepas tu dia duduk dalam bekas tu hak di pusat kerja, dia luruh tu. Dia luruh tu orang buat minyak bau mahal tu. Ya ada juga apa sini di pusat museh. Hak tu dia mau buat kerang apa panggil kakah jangak orang betina hak tu. Tu fa'ratul misk. Mana? Tengok dia kata malaikan fa'rah kasturi. Fa'rah tu arak. Gapo fa'rah? Muraknya di sini bekas. Malaikat bekas kasturi. Ya ada bekas penga bulu, kasturi duk lek dalam darah. Fa'rah kasturi yang bercerai, kita panggil yang bercerai ni yang luruh. Yang bercerai yang luruh pada kalau pusat, kalau budak kita manusia panggil pusat luruh dah itu. Pusat luruh. Kerja yang ada pusat. Ya luruh pusat tu. Tu buat kasturi tu. Yang bercerai yang luruh pada waktu hidup ibunya, ketika ibu dia hidup lagi dia luruh tu. Cuci. Sebab tu pakai minyak bau tak ada lupa tu. Walaupun asal daripada darah kerja, darah anak kerja. Dan jikalau adalah ia fa'rah kasturi dengan ihtimal sekalipun suci ni walaupun dengan ihtimal.
Tu duk fikir lama gak fakrah ke apa dia fakrah. Ya rupa serupa tikus. Ya bulu ada lah. Ya pusat kejar. Nah, lepas tu bulu dak ada di pusat tu. Anak kejar lama-lama tu dia luruh. Luruh tu jadi kasturi. Lik dalai dia tu. Murad di sini bekah lah. Pendek kata hak lain daripada ni juzuk-juzuk dia najis belaka. Hak cucinya 3, juzuk manusia, ikan dan juga belalai. Lepas tu saat ni kasturi tu. Tambah lagi tu. Hal lain pada tu najis belaka, najis. Itulah di antaranya. Habis. Nah, nampaknya cukup setakat itulah dulu. Insya-Allah kita sambung semula. Kemudian kata dianya dan dimakian lagi suci kasturi yang bercerai ia kemudian daripada mati ibunya. Ada sakut pang kasturi lagi tu. Kita nanti hundus mulalah ambil pada kata dan tersebut dalam busral karim di situ semula. Wallahu a'lam. Kita baca sebuah hadiah. Pada ada nak tanya apa ni? Ada deh. Cukup sebuah lah. Ya. Nah, agak najis kan? Betul? Ada ngan tahi tikus, ada tahi cicak dalam tempat mai ibu mai tu deh. Ada kadang-kadang speaker you hubung naik ke atas, ada ngan tahi burung dia ndak. Mari. Lagu mana kita duk pakai sini? Mau pesen pakai tali, pesen pakai mai ulai tak apalah. Dah pakai mai hak tak ada tali tu. Pakai tali burung supaya dekat dengan anjing. Yang ulama duk bahas betul ni. Hak kata ikat tali di anjing sana. Ikat tali di anjing. Lepas tu mari kita pegang tak. Hak kata najis itu apabila kita berterik tali anjing akan mari pak kita. Tu tak boleh. Ada apa kalau terik tali ni hanya tak hari je kacau nak pergi dekat ia juga tak apa. Kalau kita pergi kepada masalah speaker tadi ni cocok agak kita terheratnya mari dah tak hari dah terik dah tu tak ada kena terik tu ulama duk bincang situ lah. Maknanya tak apa sekira kalau ada di ibu dia tak ada di tali kalau ada di tali tak boleh dia ada di ibu tali ki cocok. Atau di ibu speaker duk tapal speaker dengan najis ke apa tu kita heratnya mari tak mari tak mari tu tak apa supaya dengan anjing tadi kalau kita duk pegang ataupun duk ikat di tangan kita duk semaya mana diikat di anjing kalau salah kita terik tali anjing mari tak pak kita tak mari tak apa hak kata najis tu kira kalau terik sikit tali ni anjing mari sama kita tu tak boleh maka kias daripada situlah speaker kita duk pegang tu masalah. Betul. Tak ada dah. Berkali demo ni mabuk tupak lagi nak mari ni. Mabuk daging dah itu kan Allah. Nak royak dah buka mari. Seminggu je kita cuti nak lepas dah raya dah. Kalau bab ngaji ni lambat, kalau bab kerja hari raya kau mudah. Tak itu kan. Hari raya kedua ketiga tak ada kerbau kaki motong dah lebih motong. Tapi buat mengaji gak ngongek Allah. Nak buat kan dah itu bagi hak tak berakhir nak jadi berakhir tu gak Allah. Tak apalah. Wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة وأسن أخلاقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور قلوبنا بنور معرفتك ربنا آتنا صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله. Để rồi